Dengan kereta EV, ada kebaikan adalah you boleh rehat dalam kereta. You tak payah risau ada asap keluar dari enjin. Dan dekat dalam kereta, rehat bahaya kalau ada asap. So, dengan Leapmotor B10 ini, lagi ada satu function sangat cun. Jika korang nak buat kerja dalam kereta, mari saya kasih tunjuk. So, kerusi depan ini, first, ini headrest, kasih cabut. Dan ini kerusi, tolak ke depan dan belakang, dia kasih turun. Okay, so, turun. Sampai dia sama rata dengan kerusi belakang. Dia tolak ke belakang sikit. Cuba tengok ni. So, korang boleh rehat macam ini. Dan kalau nak buat kerja dalam kereta, tak ada masalah. Tengok. Dekat sini, pep. Lagi, kalau tak cukup terang, korang lagi ada app ini. You boleh buka sunshade dekat dalam app sini. Okay, so nampak tak? Dekat phone awak sudah boleh control kereta awak. Kalau you nak sejuk sikit, panas sikit, dalam Leapmotor punya app sini, semua boleh buat. Tak ada masalah. So, how do you think dengan function ini? Nice ke tak nice? Korang kasih komen dekat bawah.